Tentukan sama ada set ungkapan berikut adalah set serupa atau set tak serupa. Okey. So, di sini kita tahu bahawa set 80 itu ialah 4 square root 5. So, dia 5 set 80 ialah 5 set 16 darab 5. So, 5 darab 4 set 5, 20 set 5. Okey. So, seterusnya untuk yang 2 set 58. So, set 58 itu 58. Okey. 9 set 45 ialah 9, 9 darab 5, 9 darab 3 set 5, dia adalah 27 set 5. So, dia adalah set tak serupa. Okey. Kerana yang walaupun kedua-dua ini dia adalah sama, ialah set 5, tapi yang set 58 itu dia tak sama, tak sama. So, dia bukanlah. So, dia tak serupa. Okey. So, B, kita nak tengok yang ini adakah dia set serupa ke set tak serupa. So, 3 set 3 itu tak payah simplify dah. Dia adalah 4 set 4 darab 3, 4 darab 2 set 3, 8 set 3. 5 set 2, 7 ialah 5 set 9 darab 3, 5 darab 3 set 3, 15 set 3. So, dia adalah set serupa. Okey. So, dia adalah set serupa. Okey, kenapa dia adalah set serupa? Kerana untuk yang ini dia adalah set 3, set 3, set 3. Sama, serupa. Okey, so yang C ni, okey, dia adalah 2 set 1, 5, ialah 2 set 2, 5 darab 5, 2, 5 set 5, 10 set 5. 7 set 5, negatif 7 set 5, dia adalah set serupa. Okey, set serupa. So, ini adalah kerana dia sini kita tak payah tengok dia punya pekali. Okey, yang depan punya nilai kita boleh abaikan. Okey. So, yang D ni kita ada yang ini dia adalah 2 set 12, 2 set 4 darab 3, 2 darab 2 set 3, 4 set 3. 9 set 2, 4, 9 set 4 darab 6, 9 darab 2 set 6, 18 set 6. 8 set 5. So, dia memang tak serupa lah. Kerana sini kita ada set 3, set 6, set 5. Memang semua yang berbeza lah. Okey. So, yang ini 3 set 2, 7, 3 set 9 darab 3, 3 darab 3 set 3, 9 set 3. Negatif 2, negatif 9 darab 3, negatif 3, 3 set 3. Negatif 9 set 3. Negatif set 3 iaitu negatif 1 set 3 lah. So, di sini dia punya set 3, set 3, set 3 sama. So, dia adalah set serupa. Okey. Sudah.